Dream Team Sunny. Okey, kita ambil tukang jaga steering kita dululah. Kita punya helmsman. Pop. Oh, Ace. Ace okey. Ace okey. Kalau orang tengok masa dekat Alabasta tu macam mana dia bawa kapal sampah dia tu kan. Dia cucur dengan api je, serut dia pergi. Tukang main muzik kita, siapa dia? Dia ni memang bagus main muzik. Suara dia kecil-kecil tidak tu. Bolehlah buat nyanyi lagu high pitch sikit lah. Lagu Seringkali. Okey. Kita tengok tukang repair kapal kita, shipwright kita, siapa? Pop. Wah, Kumar. Agak barang itu macam tak cocok kan. Dia kelepup sekali, dia kelepup sana, masuk balik. Kita tengok siapa yang tukang jaga navigation kita. Cantik, mata kecil. Dia boleh tengok ke baca kompas. Menyampah betul aku dengan dia ni. Tukang main pedang dekat dalam kapal Thousand Sunny kita, siapa? Wow. Amazing. Amazing. Itu yang saya boleh katakan. Law tolong jaga orang kau ni. Tukang jaga kesihatan kita, doktor. Macam mana dia boleh ada 4 jawatan dalam satu masa yang sama? Hai. Buas betul budak ni Tukang sniper kita ada. Tukang masak kita pula, kita ada siapa? Kepop. Okey, Ace lagi. Ini kapal apa? Ini kapal yang macam mana yang kita nak buat ni? Vice Captain kita ada siapa yang paling hebat sekali dalam tim kita? Sanji. Cantik. Memang bagus. Memang bagus. Bolehlah walaupun dia left hand man. Tengok. Captain kita ada siapa paling hebat sekali? Wah, Cavendish dengan Hakuba. Kadang-kadang Hakuba take over, kadang-kadang Cavendish take over. Aku geram si bangang baju oranye ni.